Kuih lompang ni kadang jadi, kadang tak jadi. Kadang dia jadi macam gini. Kadang langsung tak ada lubang. Inilah namanya kuih lompang. Kuih jadi tak jadi. Jom kita lihat apa rahsia dia. Didihkan 2 cawan air. Saya lebihkan sikit dalam 2-3 sudu untuk cukupkan ngam-ngam 2 cawan. 3/4 cawan gula Castor. Daun pandan. Didihkan hingga gula hancur ya. Secubit je ni garam untuk rasa lemak. Biarkan sejuk ya. Sahabat, kita kena panaskan acuan ni dulu. Sebelum tu sapu dulu dengan minyak. Minyak makan je. Sapu. Kalau nak cepat, sahabat kena beli banyak sikit lah. Kena ada banyak sikit lah acuan ni. Setiap kukus mengukus dan masak air gula tu jangan skip ya. Tepung beras gajah 3 ya. 1 sudu makan tepung ubi. Ni air gula yang telah disejukkan ya. 1 cawan. Bismillah. Patutnya dikacau dulu tadi tepung-tepung ni. Dan air kapur yang bahagian atas ni ya. Setengah sudu makan. Air kapur kalau banyak-banyak nanti dia pahit. Ni kuih, bahan dia biasa-biasa. Tapi dia sangat cerewet. Letak warna sirap terus sahabat masukkan dalam corong ni dulu. Dalam botol ni dulu. Guna corong ni supaya tak bersepah. Okey, dah siap. Sekejap je buat dia. Sahabat tutup lah. Nampak tak ada gelang getah tu? Ni dia gelang getah ni. Sahabat ikat kat tepi ni. Ikat macam ni. Buat macam ni. Senang kan? Dia tak bergerak-gerak ni. Ni tak gerak-gerak. Okey. Sekarang kita nak mulakan meletakkan adunan ni ke dalam acuan. Bismillah. Letak 3/4 je. Jangan letak banyak-banyak. Ni ya sahabat, jangan banyak sangat. Nanti kita masukkan ni 15 minit yang pertama jangan buka sebab dia nak membuat lompang. Bismillah. Ni 15 minit yang pertama ya. Dia kalau tak jadi lengkung tu tak jadilah. Semula tambah lagi 5 minit. Satu sudu makan tepung jagung. Tepung ni kita nak tengok yang kedua ni ataupun yang saya guna tepung jagung ni macam mana ketusan dia. Ni saya dah sukat 1 cawan air. 1 cawan air gula yang dah disejukkan ya. Air kapur jernih ya. Tengok lompang dia jadi macam mana dia guna tepung jagung ni.
Guna tepung ubi. Tepung ubi lompang dia kecil comel macam gini. Hijau apple. Bismillah. Dimasukkan. Alhamdulillah, setelah seminggu saya praktis, barulah saya dapat keputusan lompang yang besar. Kalau jadi lompang ni yang besar, 15 minit pertama tu kita buka memang dah jadi macam gini. Kalau tak, dia jadi lesung pipit, bukan lompang. Dapat nampak lompang yang besar tu. Ni lompang besar. Berbanding dengan lompang-lompang yang saya buat ni, kecil-kecil. Jadi saya berlatih selama seminggu. Tepung beras habis, gula habis, beli lagi, dapatlah keputusan ni. Saya share dengan kawan-kawan nanti ya. Ni kita dah proses buang air wap dia. Kukus lagi sehingga tak nak. Bismillah, alhamdulillah. Akhirnya kita dapatlah kuih original, kuih lompang ya. Bukan kuih yang berlesung pipit. Bagi sejuk dulu, makin sejuk nanti dia punya kolam ni makin cantik. Saya cuma guna tepung beras dan tepung jagung. Kalau tepung ubi yang macam pink tadi, yang mula-mula buat tadi, adunan yang pertama, dia lompang dia tak jadi sangat. Dia jadi macam lesung pipit aja. Yang ini memang alhamdulillah lah, menjadi lompang. Tunggu sejuk ya sahabat. Panas. Ni sahabat boleh letak kelapa banyak ni. Inti kelapa banyak. Sedap. Yang menyedapkan dia inti kelapa. Nanti saya tunjukkan inti kelapa tu saya dah guna banyak kali. Jadi saya cuma panaskan aja. Dalam minggu ni memang saya praktis kuih lompang. Praktis lupa saya letak tepung apa. Ni baru saya ingat. Cuma guna tepung jagung dengan tepung beras saja. Cap gajah 3 dengan tepung jagung saja. Dah cantik macam gini. Okay. Panaskan dalam 20 minit untuk mengelakkan daripada cepat basi. Kita rasa bawah dia ni pun dah boleh agak lembut sedikit ya. Bismillah. Macam ni je. Senang aja. Kalau sahabat nak senang, acuan ni kena beli banyak lah. Jadi kita boleh masak sekaligus. Lembut ya. Dia senang je nak buka dia. Nak buat kenduri ke majlis-majlis, kuih ni paling senang. Kali sikit ni. Senang aja dia nak terjun dekat dalam ni. Jadi dia tak melekat. Kena oleskan dengan minyak dulu. Ni sahabat, senang nak keluarkan dia. Warna hijau benuh.
Apa ni saya dah panaskan. Letak dalam ni banyak sikit. Simpan sampai seminggu tau, letak dalam freezer. Tempat beku. Bila nak guna, defrostkan sekejap. Lepas tu kukus semula. Kukus sikit. Jangan banyak-banyak. Sebab kalau kita nak makan kat rumah, cukuplah dalam satu cawan kan. Sahabat boleh letak banyak. Kalau lompang dia besar, kita letak banyak. Okey, saya nak rasa satu. Bulatkan dalam ni. Kita makan. Selamat mencuba. Jumpa lagi.